Korang, sini rapat-rapat, jangan jauh sangat, nanti tak dengar pula. Korang tengok peta ni betul-betul, jangan tenung macam tengok crush pula. Ramai orang ingat zaman dulu ni, orang Eropah bangun pagi, terus gosok gigi, naik kapal, datang Asia Tenggara ni semata-mata nak melancong sebab nak makan durian Musang King. Jauh sekali, jangan mimpilah. Diorang datang bukan sebab nak cari nasi lemak, bukan sebab nak ber-OTD depan menara berkembar, sebab masa tu menara tu belum wujud lagi pun. Diorang datang sebab satu benda yang harga dia masa tu lagi mahal daripada harga rumah kat bandar sekarang, iaitu rempah. Lada hitam, bunga cengkeh, buah pala, kayu manis, perh, semua ni masa tu nilainya memang tinggi betul. Kat Eropah, kalau kau ada rempah banyak-banyak kat dapur, kau dah kira macam orang kaya raya yang pakai kereta sport mewah. Memang status sosial kau naik terus, orang pandang pun segan. Jadi, bermulalah perlumbaan paling gempak atas laut. Portugis datang dulu, lepas tu Sepanyol pun menyelit nak try nasib, kemudian Belanda pula masuk macam tak nak kalah. Semua berebut nak kontrol pelabuhan, pulau dengan laluan perdagangan. Korang tengok je Melaka tu. Tahun 1511, Portugis terus sapu bersih Melaka sebab dia tahu siapa pegang Melaka, dia pegang nadi ekonomi Asia Tenggara. Kapal dari India, Arab, China, Jawa semua lalu situ. Kiranya kalau zaman sekarang, Melaka tu macam lebuh raya paling sibuk, siapa jaga tol, memang masuklah duit berkepuk-kepuk masuk poket. Tapi, korang janganlah ingat bila Melaka jatuh, terus habislah cerita Kesultanan Melayu kita. Dekat sinilah ramai yang tersilap langkah. Selepas Melaka jatuh, waris Kesultanan Melaka ni tak duduk diam, dia orang tubuhkan Kesultanan Johor, dan Johor ni bangkit semula jadi kuasa maritim yang besar gila. Kalau korang perhatikan peta ni, pengaruh Johor bukan setakat kat Semenanjung je, tapi dia pegang kawasan penting kat Timur Sumatera macam Siak, Kampar sampai ke Inderagiri. Bukan tu je, kekuasaan dia sampai ke pesisir barat Borneo. Kawasan macam Sambas, hubungan perdagangan dia pun sampai ke Sarawak, Kalimantan Barat. Maknanya empayar Johor ni bukan sekadar duduk dalam satu negeri macam kita bayangkan hari ni, tapi macam syarikat multinasional yang ada cawangan merata-rata, power tak power. Sebab tu Belanda dengan kuasa Eropah lain tak boleh nak buat sesuka hati diorang. Diorang kena pandai berunding, kena cari kawan, dan kadang-kadang terpaksa berperang dengan kerajaan tempatan yang memang dah lama tauke besar kat sini. Johor pula bijak betul bermain politik. Kadang-kadang dia kawan dengan Belanda sebab nak bagi Portugis tumbang, kejap lagi dia buat strategi lain pula dengan kerajaan lain. Politik dia memang licik, bukan main terjah je, semuanya dikira macam tengah main catur, langkah demi langkah. Lepas tu, Belanda pula tengok Portugis buat untung sakan, dia pun panah hati. Dia kata, aku pun nak duit juga. Terus dia turun Padang. Batavia, yang sekarang ni korang kenal sebagai Jakarta, dijadikan ibu pejabat besar Belanda. Dari situlah, dia mula nak kawal perdagangan rempah seluruh Nusantara. Siapa yang degil, dia tekan. Mana yang nak bagi muka, dia buat perjanjian. Kalau tak jalan juga, meriamlah yang jadi pembicara. Memang business meeting zaman tu bunyi dia bukan tepuk tangan, tapi bunyi bom-bom sampai gegar satu pulau. Sepanyol pula, jangan korang ingat dia duduk diam main congkak. Diorang fokus kat Filipina. Sebab tu kalau tengok peta ni, kawasan Filipina memang penuh dengan pengaruh Sepanyol. Bandar macam Cebu dan Manila berkembang jadi pusat pentadbiran. Nama orang pun banyak bunyi macam orang Sepanyol sampai ke hari ni. Memang kesan penjajahan tu lekat kuat, susah nak buang. Yang paling win, walaupun orang Eropah ni sibuk berebut macam budak berebut mainan, kerajaan Melayu dan Asia Tenggara bukannya duduk termenung tengok wayang. Aceh, Johor, Brunei, Kedah, Mataram, Makassar, Ternate, Tidore, semua ada strategi sendiri. Kadang-kadang dia berkawan dengan kuasa Eropah ni sebab nak lawan musuh lain. Esok-esok kalau dah tak perlukan, dia tukar kawan baru. Memang licik gila, macam main catur, cuma buah caturnya kapal perang dan meriam. Kalau korang tengok garisan laluan kapal atas peta ni, nampak macam benang kusut dalam mesin basuh kan? Tapi sebenarnya setiap garisan tu ialah laluan emas yang bawa kekayaan luar biasa. Kapal-kapal tu berlayar berbulan-bulan meredah ombak, ribut, kena kejar dengan lanun. Belum campur masalah penyakit, kebuluran dengan kapal karam lagi. Semua sanggup tempuh sebab kalau balik dengan muatan penuh rempah, memang terus jadi jutawan. Risiko tu memang tinggi, tapi untung dia pun memang buat orang relax kejap tengok akaun bank. Jadi, peta ni sebenarnya bukan sekadar lukisan geografi yang bosan. Ni adalah peta perebutan kuasa ekonomi paling besar dalam sejarah Asia Tenggara. Setiap titik, setiap pelabuhan dan pulau, ada cerita tentang diplomasi, pengkhianatan dan perebutan kekayaan.
Dan satu perkara yang ramai orang terlepas pandang, sebelum kuasa Eropah datang nak lukis sempadan ikut selera diorang, kerajaan Melayu macam Kesultanan Johor dah pun bina jaringan kekuasaan yang hebat merentasi laut, hubungkan Semenanjung, Sumatera dan Borneo. Sebab itulah sejarah Nusantara ni jauh lagi besar daripada sempadan negara yang kita kenal sekarang. Kalau peta ni boleh bercakap, dia mesti akan cakap yang lautan tu bukannya pemisah, tapi jalan raya utama yang menyatukan sebuah dunia Melayu yang gah dan berpengaruh dulu kala.